Sesiapa yang nak tambah stamina, nak workout lebih lama, nak main gym lebih lama atau tak nak cepat letih, korang kena try kreatin ni. Ini adalah on the go 100% kreatin. Produk yang tak asing lagi di kalangan bodybuilder. 3 ni tak sampai 50. Kenapa kreatin ni bagus untuk orang yang selalu angkat berat? Sebab dia boleh meningkatkan kekuatan, prestasi, meningkatkan pertumbuhan otot dan mempercepatkan pemulihan. Selalu angkat berat kan sakit-sakit sini. So inilah yang paling bagus untuk hilangkan sakit-sakit tu. Setiap pack ni korang boleh sebanyak 20 kali. Kita buka dulu. Ada sudu juga. Korang tengok tekstur dia. Memang lembut. Untuk kreatin ni dia tak ada perisa tau. So disarankan untuk ambil lah sekali dengan protein. So kita minum lah dengan protein kita ni. Okay. Satu sudu ni 5 gram. Masukkan sekali. Goncang je. Lepas ni dah boleh workout lama-lama. 3 ke 4 jam ke. Dan minum je lah. Korang search dekat internet, kreatin tu untuk apa. So nanti kalau korang nak beli, aku dah sediakan dekat beg kuning.